Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Maya Nuraisha binti Muhammad Kamal, pelajar PPISMP Ambilan Ogos 2025-2026 dari Unit Bahasa Melayu 2. Pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik bagi tugasan 3 persembahan di bawah subjek GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Berikut merupakan isi kandung yang akan saya terangkan dalam persembahan saya pada hari ini yang merangkumi 2 topik utama iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan serta guru berjiwa pendidik. Ayuh kita teruskan dengan topik 1.0 aspirasi dan hala tuju pendidikan terlebih dahulu. Bagi subtopik 1.0.1 iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau sekolah yang lebih dikenali sebagai SKAS. SKAS merupakan satu instrumen yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk menilai tahap kualiti pengurusan dan pengoperasian sekolah. Instrumen ini digunakan oleh pihak sekolah dan juga pemantau pendidikan untuk memastikan sekolah berfungsi dengan berkesan serta mencapai standard yang ditetapkan. Berikut merupakan penerangan mengenai tujuan penubuhan SKAS dan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama, menilai tahap kualiti sekolah dari aspek pengurusan, kepimpinan dan pengajaran. Guru perlu sentiasa reflektif dan menilai keberkesanan PDP mereka sendiri. Yang kedua, membantu sekolah membuat penilaian kendiri. Oleh sebab itu, guru berjiwa pendidik mesti terbuka untuk menerima kritikan dan berusaha memperbaiki kelemahan diri. Yang ketiga adalah meningkatkan keberkesanan PDP dalam bilik darjah. Guru perlu kreatif, inovatif dan berorientasikan murid. Yang terakhir adalah untuk memastikan standard pendidikan tercapai. Guru mesti berdisiplin, beretika dan komited terhadap aspirasi nasional. Seterusnya bagi subtopik 1.0.2 iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau secara ringkasnya PPPM. Saya menyentuh 2 aspek yang penting dalam perkara ini iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan negara dan 6 aspirasi murid. 5 aspirasi sistem pendidikan negara ialah akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Manakala 6 aspirasi murid pula ialah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran kepimpinan, kemahiran dua bahasa, etika dan kerohanian serta identiti sosial. 1.0.3 iaitu implikasi PPPM terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama, menyediakan pendidikan inklusif dan adil kepada semua murid tanpa mengira latar belakang selaras dengan aspirasi kualiti dan equity. Yang kedua, membentuk murid yang seimbang dari segi pengetahuan, kemahiran berfikir, kepimpinan, dua bahasa, etika dan kerohanian. Yang ketiga, guru menjadi role model yang beretika, menunjukkan integriti, amanah dan komitmen dalam tugas mendidik. Yang keempat, guru juga bertanggungjawab meningkatkan kualiti PDP secara berterusan. Dan akhir sekali, guru menjadi agen perpaduan dengan menanam nilai toleransi, semangat kebangsaan dan etika dalam bilik darjah. Kita beralih pula kepada topik yang kedua iaitu guru berjiwa pendidik. Disertakan juga gambar-gambar berkenaan bagi topik ini guru berjiwa pendidik yang merangkumi bidang pengajian profesional, siasah guru cemerlang dan etika kerja KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita beralih pula kepada subtopik 2.0.1 iaitu siasah guru cemerlang. Siasah guru cemerlang ini terbahagi kepada 5 iaitu amanah, teladan, integriti, disiplin dan komitmen. Apakah yang dimaksudkan dengan amanah? Guru
memikul tanggungjawab besar dalam membentuk generasi masa depan. Amanah bermaksud guru menjaga kepercayaan yang diberikan oleh ibu bapa, masyarakat dan negara dengan penuh rasa tanggungjawab dan hormat. Yang kedua ialah teladan, iaitu guru menjadi contoh kepada murid dari segi ilmu, tingkah laku, pertuturan dan nilai kehidupan. Teladan yang baik membentuk budaya positif dalam bilik darjah dan sekolah. Yang ketiga, integriti. Guru yang berintegriti sentiasa jujur, amanah dan berpegang teguh pada prinsip pendidikan. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan luar dan sentiasa membuat keputusan yang adil demi kepentingan murid dan profesion. Yang keempat, ciri khasiat guru cemerlang ialah disiplin. Disiplin mencerminkan komitmen guru terhadap masa, tanggungjawab dan etika kerja. Guru yang berdisiplin, hadir tepat waktu, bersedia sepenuhnya untuk PDP dan konsisten dalam melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Seterusnya, yang terakhir adalah komitmen. Komitmen bermaksud kesungguhan guru dalam mendidik murid tanpa mengira cabaran. Guru berjiwa pendidik tidak mudah berputus asa serta sentiasa mencari jalan untuk membantu murid berjaya secara akademik dan sahsiah. Seterusnya ialah bidang pengajian profesional yang terbahagi kepada 4, iaitu falsafah pendidikan, sejarah pendidikan, psikologi pendidikan serta sosiologi atau antropologi pendidikan. Kita teruskan dengan sejarah pendidikan terlebih dahulu, iaitu mengkaji perkembangan sistem pendidikan dari zaman tradisional hingga moden. Termasuklah dasar, institusi dan tokoh penting yang membentuk pendidikan negara. Seterusnya, yang kedua adalah falsafah pendidikan, iaitu membincangkan asas pemikiran, prinsip dan nilai yang menjadi panduan dalam membina sistem pendidikan seperti konsep keadilan, kebebasan dan tanggungjawab. Yang ketiga, iaitu psikologi pendidikan yang meneliti aspek perkembangan kognitif, emosi, sosial dan tingkah laku pelajar serta bagaimana faktor psikologi mempengaruhi proses pembelajaran. Yang keempat ialah sosiologi atau antropologi pendidikan yang bermaksud mengkaji hubungan antara pendidikan dengan masyarakat dan budaya termasuk kepelbagaian etnik, struktur sosial serta peranan pendidikan dalam membina identiti dan perpaduan. Apakah yang dimaksudkan dengan etika keguruan dan budaya kerja KPM? Saya akan menerangkan mengenai perkara ini bagi subtopik 2.0.3. Bagi aspek etika keguruan, definisinya ialah prinsip moral dan profesional yang menjadi panduan tingkah laku guru dalam mendidik. Nilai utama etika keguruan ini terbahagi kepada 5, iaitu kejujuran, tanggungjawab, integriti, profesionalisme dan keadilan sosial. Manakala budaya kerja KPM didefinisikan sebagai nilai dan amalan kerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan keberkesanan organisasi pendidikan. Nilai utama bagi budaya kerja KPM ini ialah kerjasama, fokus kualiti, inovasi serta penambahbaikan berterusan. Seterusnya, apakah implikasi kepada sahsiah guru? Yang pertama adalah berwawasan global dan inovatif. Pendidikan perbandingan dan budaya kerja KPM mendorong guru menyesuaikan PDP dengan cabaran semasa. Yang kedua adalah inklusif dan membina perpaduan, iaitu sosiologi atau antropologi pendidikan dan etika keguruan menekankan kepelbagaian budaya serta keadilan sosial. Yang ketiga, implikasinya adalah berpengetahuan luas dan reflektif. Bidang pengajian profesional melatih guru memahami pendidikan dari pelbagai sudut. Guru berjiwa pendidik terbentuk sebagai individu reflektif, mampu menilai PDP berdasarkan ilmu dan pengetahuan luas. Yang keempat adalah beretika dan berintegriti. Etika keguruan memberi asas moral dan profesionalisme. Guru mestilah sentiasa jujur, amanah, adil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Yang keempat adalah berdisiplin dan komited.
Budaya kerja KPM menekankan kecekapan, kolaboratif serta berorientasikan hasil, proaktif dan reflektif. Guru berjiwa pendidik konsisten dalam melaksanakan tugas dengan disiplin yang tinggi. Kita sudah sampai ke bahagian penghujung iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, guru berjiwa pendidik ialah tunjang utama dalam merealisasikan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Mereka mendidik murid secara holistik, membina perpaduan dan melahirkan generasi yang bersedia menghadapi cabaran global. Implikasinya, sasiah guru cemerlang menjadi pemacu kepada kecemerlangan sistem pendidikan selari dengan aspirasi negara untuk melahirkan masyarakat berpengetahuan, berakhlak mulia dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Dengan itu, tamatlah sudah penerangan saya mengenai topik aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik bagi tugasan 3 persembahan untuk subjek GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Sekian, terima kasih.